ni kita try pula tempatnya sama, Pasar Malam Karak, Kota Baru, berdekatan dengan Masjid Muhammadi. Nanti location tu saya tak description dia punya location. Dia punya pasar tu macam saya bagi tahu di video yang sebelumnya tu, dia punya pasar tu memang ada baju bandar, kasut, dia punya ada baju raya, lepas tu dia punya ada songket, tengkolok, memang macam-macam lah. Memang beli memang malam dan dekat raya ni, malam sekarang ni, malam tarawih dan dekat raya ni, dalam 10 ataupun 15 hari dekat raya ni memang dah ramai orang. Nanti akan ramai lagi, berpusu-pusu lah orang datang sana. Siapa nak tu boleh datang beli baju raya sana. Nak kata murah tu okey lah. Okey lah. Okey. Hari ni kita try soseh ataupun berbola ikan lah, made in Thailand. Oh, dia punya sos ni banyak. Saya minta sos sos pedas punya. Kita try, bismillah. Oh, daging besar tu, tengok mulut saya nak makan tu. Besar RM2 besar ni. Okey lah, berbaloi dengan harga. Dia punya kedai tu bukan setakat benda ni ada, memang banyak lah. Memang soseh lok cimpuluk, soseh ada macam-macam lah. Cuma saya beli dua ni lah. Memang saya nak makan, penasaran punya nak makan rasa macam mana. So saya belilah. Tu dia, besar. Oh, memang kenyang makan benda ni. Harga dia RM4. Besar tu jangan saya. Besar. Memang baloi lah. So saya pulut ada dua jenis, satu yang kecil, satu yang besar. Ni yang besar ni. Nah, ada pulut kat dalam tau. Ada nasi pulut macam tu. Memang keturunan saya memang nak tu. Ada nasi, ada pulut. Memang sedap. Nampak dua. Pasar tu memang untuk malam tarawih ni, dekat raya ni memang ramai gila-gila orang. Nanti location tu saya letak di description. Dia punya location memang pas malam tu saya letak di description. Macam-macam ada. Boleh support siapa minat dengan video ni boleh share, like and subscribe. Yang penting subscribe. Yang penting komen makan apa pas kita try.